Kalau tak mampu nak rapatkan saf, penuhkan saf, balik solat di rumah sahaja. Astaghfirullahalazim. Orang perempuan, kenapalah saf ni tunggal langgang sangat, bersepah. Ya Allah, dia macam ni, adik kakak, makcik-makcik. Bila kita datang ke masjid, nak solat berjemaah, Nabi pesan kepada kita, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamus salah. Luruskan saf, penuhkan saf, rapatkan saf, samakan saf kita tu. Kerana meluruskan saf itu ialah kesempurnaan daripada solat. Jadi bagaimana solat berjemaah kita nak jadi sempurna kalau dengan kita tidak merapatkan saf? Dalam keadaan begini, saf bersepah, depan, kanan, kiri, ada kelompongan, ada ruang-ruang yang tidak dipenuhkan. Bahkan saya yakin setiap kali sebelum solat, imam akan pesan, imam akan ingatkan, luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf hadapan. Dan pesanan ini bukan hanya untuk kaum lelaki sahaja di depan, tetapi termasuklah juga kaum wanita muslimat yang berada di saf-saf muslimat. Dan benda ini bukan benda baru. Ia diperakui oleh ramai wanita yang kata bila nak rapatkan saf, ada yang menjeling, ada yang pandang sinis, ada yang tarik muka. Janganlah macam tu. Bila kita solat jemaah, saf memang kena rapatkan. Itulah kesempurnaan solat. Tapi kalau dah jarak-jarak, nak ambil puat masing-masing, solat atas sejadah personal ataupun sejadah masing-masing, berjarak, nak cari tempat aircon, tempat yang sejuk, tempat yang ada angin dan sebagainya, maka ini bukan solat berjemaah. Lebih baik balik solat di rumah. Kerana orang perempuan pun sebenarnya tidak dituntut untuk nak solat berjemaah di masjid. Cuma disebabkan kita nak hidupkan syiar Ramadan, nak tarawih sama-sama, tak kira lah yang tarawih 8 ke tarawih 20 ke, tetap kena penuhkan saf. Selepas habis 8 rakaat, yang 8 geng 8 balik, yang 20 yang masih stay, yang masih maintain 20 ni, ke depan, penuhkan saf balik, betulkan saf balik, penuhkan saf hadapan. Sebab tu dalam bab ini Nabi pesan, istawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Betulkan saf, luruskan saf, dan jangan kamu berselisih, maka kelak kamu akan berselisih hati kamu. Itu yang susah nak bersatu hati, sangat complicated. So orang perempuan kena ingat benda ni. Tiap kali datang ke masjid, solat berjemaah, solat takhir, solat fardu ke ataupun solat tarawih, rapatkan saf, penuhkan saf, luruskan saf, penuhkan saf hadapan. Kalau tak mampu nak rapatkan saf, penuhkan saf, balik solat di rumah sahaja. Itu lebih afdal.